guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni aku tak dapat nak cakap besar sebab family aku sekarang tengah tidur lah. So hari ni macam korang tengok kat thumbnail, macam korang baca dekat Twitter juga, hari ni kita nak bercerita seram lah pula guys. Dah lama sangat aku dah buat vlog. So sekarang ni kita nak bercerita kisah seram lah. So kisah seram hari ni kita nak cerita pasal tol-tol yang telah lama ditinggalkan. So I'm sure kebanyakan di Semenanjung masih menggunakan tol. Tapi korang tahu tak, ada sebenarnya kisah-kisah seram yang dialami oleh orang yang bekerja dengan tol ataupun orang yang pernah melalui tol di sepanjang laluan jalan lah. So tanpa memasa, kita akan cari kisah-kisah seram yang mengenai tol-tol plaza yang telah lama ditinggalkan. Jom. Okay guys, so kita dah masuk dalam kita punya yang ni. Okay, yang ni aku pernah baca lah dan aku pernah like. So kita baca lah. Tol lama yang terbiar. Ada sebuah plaza tol lama yang sudah lama ditutup dan ditinggalkan. Bangunannya masih berdiri tetapi dipenuhi semak dan rumput tinggi. Pemandu jarang singgah kerana dikatakan kawasan itu berhantu. Seorang pemandu e-hailing pernah berkongsi kisahnya. Malam tu dia berhenti sekejap di kawasan tol lama kerana ingin berehat. Suasana sunyi, hanya bunyi cengkerik yang menemani lah. Secara tiba-tiba dari jauh kelihatan seorang wanita berjubah putih berjalan perlahan. Wow, you can see that seseorang yang memakai baju putih, berambut panjang, berjalan perlahan mendekati orang yang bawa e-hailing tu. Wow. Surprisingly, wanita itu menuju ke arahnya, rambut panjang menutupi wajah. Senang cerita macam Kak P lah, kita gelarkan dia sebagai Kak P lah. Dia cuba hidupkan enjin tetapi kereta tidak menyala. Wanita itu semakin dekat, langkahnya tidak berbunyi. Peluh dingin mula mengalir, jantung pun berdegup kencang. Akhirnya dia membaca ayat kursi dalam hati. Wanita itu berhenti kemudian hilang sekelip mata. Lama. That's why orang kata the power of ayat Quran ni, dia boleh hilangkan Kak P tu dalam sekelip mata je. Wah, betapa orang kata hebat lah ayat Quran ni. Kalau kita sentiasa amalkan, benda tu tidak akan kacau kau lagi lah. Enjin kereta terus menyala dengan sekali cuba. Dia segera meninggalkan tol lama itu dengan tergesa-gesa. Namun di cermin pandang belakang, alamak, aku ingat dah habis pula. Kelihatan bayangan putih berdiri di lorong tol. Matanya merah memerhati tanpa bergerak, seolah-olah memberi amaran agar tidak kembali lagi. Ramai pemandu lain juga pernah melaporkan pengalaman sama di tol lama itu. Sehingga kini plaza tol lama itu terus terbiar dan tetap menjadi persinggahan makhluk yang tidak kelihatan. Okey, jom kita tengok dia punya ni. Benarkah tol lama yang persinggahan makhluk gaib? Baca komen lah. Serius cakap, plaza tol nilai ni memang ada pun. Tapi itulah, aku pun baca komen. Tol yang seram aku rasa tol Lembah Beringin. Jomlah kita cerita pasal Lembah Beringin pula ya. Hari ni kita buat konten-konten seram. Kita buat kisah-kisah seram yang orang tak pernah lagi buat. Aku terfikir, pandai, bijak juga orang baca komen ni. Abang Oyan ni bijak tau. Kita elok je duduk situ. Pakcik aku duduk situ lama dah, tak ada pun cerita apa-apa. Dulu duduk rumah pun dia 2 tahun. Kejap kat curling, lalu belakang tak ada seram pun, elok je. Dalam surau pun ada, lama tak selamat lah pula. Tapi kan, kalau dalam surau kan ada ayat suci Al-Quran, takkan tiba-tiba benda tu nak masuk. Confirm benda tu panas, betul tak? Bukan kat tol je, kat Club Golf Lembah Beringin. Pergilah try main sana. Dulu golf kat sana siap KD pun cabut lari. KD ni macam, kalau macam orang yang pakai kereta-kereta ke, I think macam tu kot KD. Aku tak pastilah, korangnya tak pasti. So jom kita tengok tol apakah itu ya. Dia kata tol lama dekat Nilai tau. Jom lah, tengok macam ni grafik. வடக்கு தெற்கு நெடுஞ்சாலையில் 200 Plaza Tol Nilai Bandar Baru akan ditutup buat sementara waktu untuk perbaikan. Ni tak ada apa-apa. Kita try search lah guys, Lembah Beringin tau. Aku tak pastilah korang, kalau betul-betul Lembah Beringin ni ada kisah seram ke. Lagu dia pun seram juga korang Sekejap Inilah korang.
Tahukah tahukah anda Lembah Beringin di Hulu Selangor adalah sebuah kawasan yang dipenuhi rumah terbengkalai dan lot kedai tidak siap pada awal 1990-an. Projek perumahan dibangunkan secara besar-besaran kerana kabar angin bahawa KLIA dan Putrajaya akan dibina di situ. Namun projek tersebut gagal apabila KLIA dan Putrajaya dibina di kawasan yang lain. Oh, I see. So kiranya waktu zaman dulu memang ada lah sebenarnya KLIA dan Putrajaya ni nak buat dekat kawasan Lembah Beringin ni. Tapi at the end of the day, kawasan tersebut memang tak digunakan lagi lah. Disebabkan orang kata dia nak tukar lokasi yang sesuai lah. Senang cerita lah, mungkin sebab kawasan geografi dia tak tu sangat ke, maybe lah kan. Krisis kewangan Asia memburukkan keadaan menyebabkan projek terbengkalai dan pembeli menjadi mangsa. Kini kawasan itu kekal sebagai hutan konkrit. Oh, I see. Faham? Senang cerita, Lembah Beringin aku nak korek-korek dalam lagi tau pasal Lembah Beringin ni. Sekejap. Hati digamit pilu, air mata bergenang menyaksikan tragedi yang menimpa. Today we are Are you scared at night? Tengok sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari tu ada yang bertanya, "Bang, Lembah Beringin ni waktu siang." Assalamualaikum. Ghost Town Lembah. sementara Sekejap, aku tak jumpa sangat lah kisah seram dekat Lembah Beringin ni. Sekejap, kita try search sekejap. Ni dia, ni sama je. Tapi kenapa diorang kata ghost town ni? Jap, kita try cari dekat Encik Google jap. Sebab kalau aku try search dekat TikTok ni semua tak ada tau. Semua main palatau je. Ada yang betul lah, tapi aku macam nak tahu tau pasal orang kata Lembah Beringin ni macam mana kan. Tak apa, nanti aku akan try baca dan kalau kena faham-faham lah. Ni aku try jumpa kat Google lah kan. So dia cakap kat sini, Lembah Beringin ni satu bandar di daerah Hulu Selangor lah. Hulu Selangor tu macam daerah macam yang kira daerah besar jugalah kat Selangor kan, kalau tak silap aku lah. So tahun 2003 Land and General diorang nak buat projek perumahan dan pembangunan di Lembah Beringin. Disebabkan krisis kewangan melanda, so diorang pun tak dapat teruskan dia punya orang kata apa namanya projek tu. Akibat daripada itu, bandar tu juga mendapat gelaran bandar hantu akibat terdapat banglo mewah di kawasan perumahan yang terbiar sejak tahun 2009. Oh, tapi dekat sini dia cakap akan ada projek baharu yang akan dibina kat Lembah Beringin. So, I think orang kata akan ada projek baharu lah yang akan dibina dekat Lembah Beringin lah kan. So, lokasi dia boleh dikatakan tak. Guys, saya minta maaf tadi aku punya kamera ni tiba-tiba dia terpadam lah. Okay, so aku boleh cakap kalau kita tengok dekat sini pun ada sekolah kebangsaan di Lembah Beringin dan ada juga kolej yayasan UEM yang dibina dekat Lembah Beringin lah. So boleh dikatakan kawasan tu dia taklah berapa seram mana pun. Apa yang aku boleh cakap, kawasan tu boleh dikatakan sudah lama lah. Minta maaf ya, aku terpaksa tukar telefon sebab telefon lagi satu ni storage dia telah full ya. So aku terpaksa gunakan kamera aku yang lagi satu. So sebenarnya kalau ikut asal hari ni kita nak bercerita kisah seram lah. Kisah seram yang secara ringkas lah. Video ni agak ringkas ya, walaupun panjang tapi agak ringkas dan padat. Dan sepanjang, sekarang ni kan aku tengah tidur dekat hotel ni kan. Sebenarnya ada beberapa kisah-kisah seram lah yang aku alami dekat hotel ni. Ada 3 benda dan benda ni aku dah cerita dekat live TikTok lah. So for the first one, dalam hotel ni kita orang seorang je tinggal korang. Sumpah. Ada je sebenarnya orang-orang kat sini, tapi kita orang lah satu-satunya manusia yang tinggal kat sini lama ya, lama. Aku tekankan kat situ lama sebab ada yang tinggal kat sini just maybe for 1 day, stay for 2 days, lepas tu dia pergilah. Kita orang bermalam kat sini selama 4 hari, 5 hari dan 4 malam lah kita orang bermalam di sini lah. So boleh dikatakan kita orang je tinggal kat sini lah. Dan yang kedua, hotel ni dia ada 3 tingkat. So setiap tingkat tu memang sebenarnya akan ada lampu di koridor lah. And fun fact ataupun
benda yang membuatkan aku rasa pelik lah kan, aras 3 dekat hotel ni, satu koridor dia semua tak ada lampu korang. Satu koridor kalau kau pergi situ, memang memang gelap gila lah korang. Tak pastilah kenapa. Ini bapak aku cerita lah, sebab bapak aku yang pergi situ. Aku nak buat tour juga, tapi bapak aku sarankan lebih baik jangan, sebab bahaya korang, bahaya. Kita tak tahu benda-benda apa yang terjadi ke, kukut dia ikut kita balik ke, na'udzubillah, lama tak nak lah. And yang ketiga, waktu first day kita orang sampai dekat hotel ni kan, aku macam terhidu bau asap rokok. Dan aku tanya bapak aku lah, Pak, kita ada rokok ke pak? Maksudnya kamu ada rokok ke? Lepas tu aku cakap tak ada. Lepas tu ada tak puntung rokok tu papa buangkan dalam mangkuk tandas ke? Tak ada langsung. Bapa aku tak merokok langsung dekat hotel ni. Dia boleh je rokok, tapi ya kita takut ada alat pengesam asap ke apa ke berbunyi ke, kita tak nak orang kata memburukkan keadaan lah. So aku tanyalah kepada diri aku sendiri jugalah. So kalau bukan bau rokok, so siapa agaknya yang keluarkan bau tu sebenarnya, dan bau tu datang daripada mana sebenarnya? Dan aku tanya bapak aku lagi sekali, berkemungkinan mungkin aircon hotel ni, sebab aircon hotel ni kalau kau tinggal sini kan, kalau kau tidur dekat sini, hotel ni tak pastilah korang adakah diorang servis ke ataupun tidak ke, sebab dia punya orang kata apa namanya, aircon dia rasa macam, kau faham tak aircon semput-semput, dia macam ada bunyi taufan sikit-sikit kan, macam aircon tu tak diservis lah. So bapak aku berfikir macam, mungkin sebab bau asap aircon tu ataupun bau daripada aircon tu, berkemungkinan lah habuk-habuk dia. So aku macam tak nak lah nak fikir-fikir pasal hotel ni ada benda ke apa, tak. So far sekarang ni dah masuk hari Jumaat, so bila dikatakan 3 malam kita orang tinggal sini, Alhamdulillah tak ada apa-apa masalah pun. Dan hari Ahad pula kita orang akan check out lah hotel ni, dan kita orang kembali semula di Bandaraya Sibu. So hope you guys enjoy aku punya video seram kali ni. Walaupun dia tak berapa seram, tapi kita cuba banyakkan konten-konten seram macam ni lah, insyaAllah. So aku rasa sampai sini je video kita kali ni, dan aku akan buat vlog yang menarik untuk korang di sekitar Bandaraya Kuching. Kita akan jalan-jalan dan tengok apakah lokasi-lokasi ataupun tempat yang menarik yang aku boleh buat sepanjang aku bercuti dekat sini lah. So aku seorang cuti, bapak aku tidak, ya. So aku rasa sampai sini je konten kita kali ni, and I hope I'll see you guys again in my next video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.